pemakanan. Bila dah kena serangan, pernah alami serangan sihir santau ni, bila dah kena semua ni, pemakanan kena jaga tau. Nak tak nak, pemakanan kena jaga. Sebab kalau dah kena serangan semua ni, diorang akan hantar jin. Macam Fiza cakap tadi lah kan, diorang hantar jin masuk dalam badan mangsa. So jin tu tenaga dia hitam. Tenaga dia low vibration. Tenaga dia rendah. Fiza bukannya cikgu, bukannya ahli sains, bukan pakar dalam bidang ni, tapi dah 4 bulan ni, 3 bulan lebih kena gangguan ni kan. So Fiza perhatikan dia punya pattern-pattern, cara-cara serangan dia. Kita bukanlah nak belagak, bukan nak cakap kita hebat. Tapi bila kena serangan macam ni, semua ini ada pengajaran sebenarnya. Kita boleh merungut, ya Allah, kenapa Allah bagi ujian macam ni, bagi dugaan macam ni. Aku dah dekat diri denganmu ya Allah. Aku dah jaga amalan, aku dah banyakkan amalan, aku dah solat tahajud, solat duha. Aku tak buat dosa. Kenapa masih ada lagi serangan-serangan ni? Apa dosa aku ya Allah? So Fiza sebelum ni ada, mungkin dalam sebulan, 2 bulan, mula-mula hari tu kena gangguan ni. Lepas tu Fiza penat. Benda penat sendiri tak? Asyik komplain, merungut, macam victim mentality. Tak habis-habis. Apa kata, walau apa pun serangan tu, insya-Allah Allah ada untuk tolong kita hadap benda ni. So bila kena serangan-serangan ni, kita kena banyak kaji. Mungkin tanya ustaz ataupun perawat, ustazah tanya perawat, macam mana macam ni. Kita belajar kan. So tu apa yang Fiza buat. Bukan nak kata hebat ataupun kalis ni. Sama macam manusia yang macam orang lain juga, ada rasa sakit semua. Bila kita tahu point-point yang attract serangan ni, contohnya kalau ada sesiapa hantar gangguan, hantar sihir santau, dia sakit beza-beza. Sakit dengan semua mangsa, sakit dia beza-beza. Sebab apa yang Fiza alami, bila Fiza tukar diet pemakanan, bila kena serangan tu, dia kena tau. Jin tu masuk, tapi dia cepat keluar. Contohnya dia masuk, badan tu rasa berangin kan. Bila banyakkan makan benda-benda fresh yang bukan processed food. Bukan processed food, bukan makanan proses. Memang betul-betul original. Bila makan buah,